contoh yang RM90 daily ni kan, dia akan buat satu kolam dia sendiri. So kalau kita buat yang next campaign apa tu, dia akan buat kolam dia sendiri juga. Dia ada kolam dia sendiri? Kalau kita duplicate, dia pakai kolam yang sama? Tak, sebab dia punya learning dia dekat X-Set, X-Group. X-Group ni lah yang dapat conversation 107 tu. Kalau kita duplicate, mungkin boleh jadi result yang sama. Kalau kita pakai post yang sama lah, pakai idea yang sama, boleh jadi yang lebih kurang. Tapi pada pemerhatian saya, dia akan berbeza. Sama ada dia lagi mahal atau boleh jadi lagi murah. Sebab bila kita buat ads baru, learning dia tu, kolam dia tu dekat X-Group tu, dia start baru. So, cuma menentukan kalau iklan tu boleh perform ke tak, mungkin kita punya creative ads tu dah banyak komen, dah banyak like kan. So mungkin cepat sikit ad group tu nak learning. Tapi jawapan dia berbeza lah. Kalau video yang offer ni mesti retargeting je kan? Buat dua-dua. Kalau buat retargeting, limit dia reach tu. Sebabnya kita punya kolam tak cukup besar, biasanya macam tu lah. Betul. Jadi iklan kita tu jadi mahal. Sebab kita punya customer dia mungkin 200,000 je kan. Jadi kecil lah. Tapi kita boleh buat dua-dua. Nak jawab soalan tuan tu, macam mana nak set iklan supaya sampai audience yang betul tu. Macam tuan sekarang dah positioning. Tuan nak positionkan sebagai mungkin expert dekat Kashmir dan juga Japan. So okey lah, itu positioning lah. So maknanya orang yang datang, campaign marketing tu semua dekat Osaka, dekat Jepun dan juga dekat Kashmir. Cuma yang ni mungkin korang akan cakap banyakkan yang tunjuk view. Jadi dia bagi sebab kenapa kena pergi situ. Dan dia akan trigger lah.